welcome back to my channel Ace Anas. So depan saya ni ada sebiji motor daripada brand Avas, Kencana Sport 115. So brand Avas ni adalah brand nasional yang kedua selepas Modenas. So kalau Avas ni dia collab dengan Suzuki, kalau Modenas collab dengan Kawasaki. Ini special dia. So aku akan review nanti banyak pada onboard lah. Let's go guys. Okay, so kita sekarang berada di atas motor Avas Kencana Sport 115. So motor ni bersisikan 113cc dengan 9.1 horsepower, menggunakan gear auto lah. Ada 4 gear sahaja. Kalau sini dia tulis 140 meter dia top speed, tapi aku dapat 100 je. Untuk minyak dia untuk minyak bertangki 4.2 liter. Banyak jugalah. Dan jimat, so far aku guna motor ni jimat minyak dia. Dalam 2-3 minggu ni aku pakai, aku masih isi dalam 2 kali baru. 2-3 hari ni pakai. Bukan 2-3 hari, 2-3 minggu ni pakai, aku isi dalam 2 kali je. So bagi aku minyak dia sangat jimat. Dan motor ni juga ada storage disediakan. Memang function lah. Aku pergi ride mana-mana, storage dia tak besar sangat. Korang tak boleh masukkan helmet, semua barang-barang kecil. Boleh lah, boleh masukkan lagi baju hujan, boleh masukkan lagi. Tak besar sangat lah punya storage. Untuk seat dia sedap. Aku bawa, aku duduk sangat empuk. And then ada member aku duduk belakang pun kata, "Oi, empuk lah, sedap lah, selesa lah. Macam tebal sikit lah, lembut." Dia tak ada tebal keras, tebal lembut lah. Dan untuk brake dia menggunakan single disc. Brake depan dia menggunakan single disc daripada satu port daripada Nissin. Untuk dia punya absorber, dia gunakan dual absorber daripada Kayaba. So untuk harga dia nanti aku beritahu je. Untuk dapat spek Kayaba, Nissin dan Avas ni dia menggunakan enjin daripada Suzuki Smash sebenarnya. 113. So nak cakap ketahanan, tahanlah enjin Suzuki kot. Daripada Jepun kot. Dan dia punya sistem air cool system dia ada pun daripada Suzuki. So untuk jalan jauh, motor ni tak adalah hangat dan tak ada bunyi lah. Yang kalau enjin dah panas tu dia akan bunyi, benda dia bunyi sikit dia punya enjin tu. Tapi motor ni tak. Orang jalan jauh apa semua. Dan kat motor ni semua LED guys. Dia ada DRL. So apa yang ada kat motor ni semua premium. Orang rasa agak-agak harga dia berapa? Cuma dia tak ada passing light lah. Passing light tak ada, exit light tak ada. Side mirror okey, aku guna sebab aku jenis guna side mirror. So dia punya pemandangan luas. Dia punya meter biasalah. Biasa je. Manual analog macam ni. Dia punya odo pun analog macam tu juga. Ada ni. Semua kat motor ni semua ada Suzuki. Kat enjin dia pun ada tulisan Suzuki. Dekat meter ni pun ada Suzuki. Dekat punya air cool system pun nak ada Suzuki. So sebenarnya Avas ni hari tu masa dia bagi tahu ada dia 40% je daripada Avas. Yang selebihnya lebih kepada Suzuki lah.
40% tu apa? Dia punya frame, dia punya lampu LED pun dia orang buat sendiri tau. Lampu LED, dia punya exhaust. So 100% dia orang buat lah. Sebab brand Avast ni adalah brand kedua, brand national kedua selepas Modenas. Kalau Modenas dengan Kawasaki, kalau Avast ni dengan Suzuki lah. Uish, jalan pasir guys. Lama. Oh lupa, brake belakang dia menggunakan brake drum. Dan satu lagi, cover rantai dia memang betul-betul cover lah. 360. Kau tak perlu risau lah kalau seluar ke kain ke nak termasuk. Memang tak termasuk lah. Memang betul-betul cover betul. So macam ni je lah. Harian aku bawa motor ni pergi harian lah. Pergi kelas ke, pergi kerja, pergi event sana, pergi event sini. Aku bawa motor ni. So far Alhamdulillah okay. Dari segi ketahanan dia lah, jangan challenge guys. Collab dengan Suzuki guys. So quite impressive lah. Masuk dalam motor lah. Dalam luar serabut, jam. Untuk segi power dia memang okey lah. Untuk di sini 9.1 tu quite tinggi jugalah. Boleh wheelie motor ni. Tapi dia ada gear 4 je. Macam tak seronok lah. Dia boleh jalan jauh. Tahan enjin dia tahan lasak sikit, tahan panas sebab dia ada air system. Tapi itulah, sampai gear 4 termenung jugalah atas highway. Sebab aku bawa itu sampai 100 lebih lah. 110 tak sampai. Mungkin sebab berat badan satu. So sebab bila tanya-tanya member lain, dia orang dapat 100 lebih lah. Aku cuma 100 lebih sikit. 110 tak dapat lah. Yang lain dapat 110. Ya je. Ataupun motor ni bawa pergi masjid lah orang panggil. Sebab dia tak laju sangat, santai je. Tapi boleh lah potong motor-motor lain ni. Cik, kita potong Vario ni. Sebenarnya brand Avast ni pun aku baru tahu. Dia kata dia orang dah develop daripada 2022-2023 lagi. Tapi baru tahun ni launch. Dia tak ada proper launch lagi. Dia just tak silap dia tak ada proper launch lagi motor ni. Tapi dah ada di pasaran lah untuk beli motor ni. Lupa nak isi minyak kat situ sebenarnya tadi. Lupa bah. Isi minyak. Tengok naik bukit pun no hal. Still ada power lagi. Menjelit confirm lah. Motor kecil je kan, tak ada besar sangat. Jam lah ni. Patut dia traffic light ni. Tak strategik tu traffic light dia. Tengok tu, orang nak masuk kanan pun payah tu. Hara jalan ni. Dia tak pakai kelas lah motor ni. Pakai jenis auto kelas yang panggil ke. Lupa nama istilah dia.
duduk pun sedap, bawa pun santai. So nak apa lagi? So untuk harga dia adalah 5,799 tanpa OTR lah. Korang rasa okey tak okey? Dengan harga harga sekian, korang dapat kayaba, mesin, lampu kayaba, mesin dan lampu DRL, lampu LED, semua lampu LED. Signal depan belakang semua LED. Tak adalah orang panggil apa, signal capang dah. Semua LED, nampak kemas lah. Itu pun semua dia daripada brand Afas juga. Brand dia orang sendiri buat. Kalau kau tengok, memang ada nampak A tu lah. Pasal lori ni, dia tahan kelas ni. Traffic light Shah Alam ni memang lah. Dulu sampai sekarang traffic light Shah Alam ni memang lama betul guys. Bang, abang duduk kanan tu, duduklah kat kanan, janganlah buka ke kiri. Punya racing line guys. Okay, nice. Oh, lubang. So, ni pun dah kena hantar dah motor ni. Dah lama dah pakai. So, sampai masa untuk return guys. Alhamdulillah cuaca hari ni not bad, okay je. So aku sarankan yang motor ni, aku sarankan kepada nak hadiahkan untuk ayah dia ke, untuk korang santai nak pergi masjid ke. Ride jauh boleh, tapi agak termenung lah. Bagi aku agak termenung sikit lah. Dah maksimum pun 100 je. Tapi still enjin dia tahan lasak Suzuki kot. Ke kanan ni guys. Nak ke kanan ni. Bismillah. Alhamdulillah. So itu saja video kali ni. Nantikan next bike pula guys. Bye. Assalamualaikum.